Salah. Rahsia belajar lebih cepat. Nak kuasai sesuatu, orang fikir kita kena belajar dahulu, boleh ajar orang. Tapi Stephen Butler dalam bukunya The Diary of a CEO berkata sebaliknya. Beliau menerangkan dalam hukum guru, hukum yang terdapat dalam 33 hukum yang beliau telah terangkan dalam buku tersebut, The Law of Teacher. Kenapa dia panggil hukum guru? Cara terbaik untuk belajar bukanlah dengan membaca atau menonton, tetapi dengan mengajar. Bila kita tahu kita kena ajar orang lain, kita akan masuk kepada idiom ataupun mode yang sangat berbeza. Contoh dan sebab. Kalau kita betul-betul faham, kita tak boleh sekadar tahu, kena susun cara ringkas, kena jawab soalan. Hasilnya ilmu itu menjadi lebih mendalam. Butler kata, information become knowledge when it is enter your brain. Knowledge become wisdom when it is leave your mouth in the service of others. Jadi, kalau nak mahir sesuatu dalam apa saja bidang, cara cari orang lain untuk ajar di blog, ajar di YouTube, ajar di Facebook, serta ajar juga di kedai-kedai kopi. Ajar rakan kerja kita, ajar saudara, adik-beradik kita, dan ajar juga sesiapa yang kita kenali. Dengan mengajar, kita jadi guru, tapi sebenarnya kita yang belajar. Jadi, hukum mana yang rakan-rakan semua suka pada 33 hukum yang telah dikongsi dalam The Diary of a CEO. Jumpa lagi.